Su-30 milik TUDM jet pejuang utama RMAF sejak 2007, gah di udara, rupa garang dan penuh teknologi canggih. Tapi, betul ke jet ni masih power sekarang? Atau sebenarnya dah mula ketinggalan dan hanya gah atas kertas? Secara atas kertas, Su-30 MKM memang nampak hebat. Ada kelebihan thrust vectoring, pertama RST, radar N011 MB dan boleh bawa jenis peluru berpandu termasuk A77, A73 dan K31. Boleh terbang jauh, bawa beban berat sesuai untuk operasi jarak jauh dan udara ke darat. Tapi dalam dunia sebenar, bukan spesifikasi yang menang perang. Jet ni perlukan penyelenggaraan tinggi, kos operasi mahal dan sokongan alat ganti yang bergantung kepada negara luar. Waktu pandemik, banyak jet rondat sebab sukar dapat alat ganti. Bila satu-satu sistem rosak, ambil masa nak pulih. Kita beli jet dari Rusia, tapi sekarang banyak sekatan ekonomi dikenakan kepada Rusia. Jadi, walaupun jet ni bagus, kalau alat ganti tersekat atau disekat, jet tetap tak boleh terbang. Benda ni dah jadi isu utama bukan saja untuk Malaysia, tapi juga India, Vietnam, Algeria dan negara lain. Thailand dah ada Gripen, Indonesia beli Rafale, Filipina bakal terima F-50 dan F-16. Mereka pilih sistem barat yang lebih mudah integrasi dan sokongan teknikal konsisten. Malaysia masih bergantung pada jet generasi lama walaupun masih relevan, tapi tak boleh kekal selamanya. Su-30 MKM memang hebat, tapi hanya jika ia dijaga dengan rapi, dilengkapkan dengan senjata moden dan disokong tanpa gangguan politik. Soalnya sekarang, adakah Malaysia cukup bersedia untuk kekalkan jet ni dalam prestasi maksima atau kita dah mula ketinggalan? Jet Sukhoi TUDM masih power atau hanya gah atas kertas? Jika anda rasa Sukhoi 30 Malaysia masih relevan, apakah cadangan untuk meningkatkan keupayaannya? Komen di bawah. Jangan lupa subscribe Fly Fighter Channel. Terima kasih.